Mana lagi? Okey tak, Cik? Okey. Jangan takut. Saya berani. Jangan takut. Makan diri Oh, tinggi kan? Sure. nama ni? Saya nak asyik gayat lah, Mas. Gayat. Gayat lah. Alah. Baru sikit. Wih, gila sini. Sana lagi tinggi tau. Tak apa. Sementara kat sini belum tinggi sangat Abang Hafiz Kat sana lagi tinggi. takut nanti kamu semua terdiam tak boleh cakap apa-apa kan. Sekarang ni kita berhenti kat sini dulu, berinteraksi dengan kawan-kawan dulu ya. Boleh Abang Hafiz? Boleh, saya tunggu. Baiklah ya. Kejap lagi kami sambung lagi. Ya. Kawan-kawan, jom sediakan semua. Okey. Keluarkan. Keluarkan kad Malaysia. Interaktif and Kids on 2. Kamu gayat lagi tak ni? Ayat lagi, Wan. Tak apa nanti. Bertenang dulu ya. Kita selesaikan kerja kita dulu. Ganesha, mulakan. Malaysia. Ini bernama Zikri bin Azaman. Umur 9 tahun dari Puchong, Selangor. Okey. Katanya, hai Bas dan kawan-kawan. Hai. Ini dah merupakan tahun yang ketiga Kids on 2 di ATM 2. Saya merupakan antara peminat Kids on 2 yang setia. Setia. Banyak sebab saya minat sangat Kids on 2 ni. Antaranya ialah kata-kata yang menarik dan juga Bas yang comel. Rakan-rakan Bas juga cerdik-cerdik belaka. Wah, macam saya. cerdik. Itu saja saya nak ucapkan. Selamat berjaya Kids on 2. Bye. Bye. Terima kasih Izikri. Baguslah tu. Bas harap Izikri dan kawan-kawan yang lain akan sentiasa terus menyokong Kids on 2 supaya kami semua boleh sentiasa menemani kawan-kawan sambil memberi info pengetahuan yang berguna dan juga membawa kawan-kawan berhibur di tempat-tempat yang menarik. Tahu? Teruskan bersama kami. Karya pula. Karya ni, tencereng. Cantik ni. Ada pelangi kan? Betul. Berwarna-warni lukisan dia kan? Betul. Okey, karya ini datang daripada Nur Aisyatu Sakinah binti Baharudin. Daripada Pahang Darul Makmur. Itulah dia. Tak ada capai. Tak apa-apa pun. Terima kasih kepada Nur Aisyatul kerana menghantarkan karya ni. Wah, memang sungguh cantiklah gambar beruang. Ini semua keindahan flora dan fauna lah ni kan. Macam yang sekarang kita sedang melawat ni. Jadi, dah pesanlah kepada kawan-kawan tu. Kawan-kawan jangan lupa untuk terus berinteraksi bersama kami tahu. Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea serta cenderahati istimewa Kids on 2 berupa sehelai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids on 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Kawan-kawan. Nampaknya hujan dah mula rintik-rintik ni. Dah rintik-rintik. Dah. Jangan nyanyi. Nanti lebat pula kang. Jom kita jumpa dengan Abang Hafiz dulu. Kita teruskan perjalanan kita ya. Sambil tu kawan-kawan, saksikan dulu ya rancangan seterusnya. Saksikan tau. Jom, cepat ke